Adakah wajib kita ikut hukum faraid dalam harta pusaka? Wajib lah. Faham tak? Allah kata orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Mu ingat boleh pilih-pilih ke? Bukan main totok pula. Ini hukum Allah. Tilka hududullah. Faraid termasuk hudud. Wajib. Jangan main-main. Tak boleh pilih. Allah Rasul sudah tetap, tak ada pilihan. Yang belum tetap, tu ada pilihan. Boleh pakai usul fiqh, pakai tengok fatwa dan sebagainya. Tak, kalau dah sudah hukum jelas dalam Quran hadis, tak ada fatwa. Kena ikut hukum faraid. Bumi ni milik siapa? Kena faham tu. Jangan kita bodoh sangat. Bumi ni siapa punya? Allah. Langit dah. Tu yang kita tak reti pasal tu. Kita tak sedar bahawasanya bumi ni Allah punya. Bila bumi Allah punya, siapa yang layak meletakkan hukum? Allah kan kita? Begitulah keadaan manusia yang tumpang duduk bumi Allah. Mereka kata saya tak setuju dengan hukum Islam. Faham tak? You think this land is belong to your grandmother? Faham? Mu ingat bumi ni hak tok mu? Faham? Tak ada orang wirid. Seluruh dunia wirid. Lepas pada semayang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa makna dia? Kita tak tahu makna. Wirid dari muda sampai masuk kubur. Benda makna dia. Kepunyaan Allah 7 lapis langit. Kepunyaan Allah 7 lapis bumi.